Alternator ni dia ada cara penjagaan dia supaya dia tahan lama. Cara dia adalah setiap 10,000 km korang boleh check korang punya fan belt ni. Pastikan fan belt ni tak longgar, sebab kalau dia longgar dia akan menyebabkan alternator tu tak berfungsi dengan baik. Yang kedua, korang kena pastikan alternator ni bersih daripada kotoran dan minyak. Kalau alternator ni kotor, lepas tu tiba-tiba nampak macam ada minyak-minyak, dia akan menyebabkan alternator tu cepat panas sebab kotoran tu akan halang penyejukan dia. Yang ketiga, setiap 20,000 km korang boleh cek kabel dan konektor alternator ni. Tengok kalau dia ada longgar ke, ada karat ke. Sebab kalau konektor dia tak elok, dia akan bagi gangguan dalam penghantaran elektrik alternator tu. Yang keempat, elakkan penggunaan elektrik yang berlebihan. Jangan gunakan banyak elektrik tambahan secara serentak. Macam contoh korang pasang lampu ekstra lah, sistem audio yang kuat gila, ataupun aksesori-aksesori lain lah yang menggunakan elektrik. Sebab dia akan bagi beban yang banyak dekat alternator korang. Last sekali, bolehlah servis sistem elektrik kereta korang at least setahun sekali atau setiap 20,000 km. Kalau korang pakai kereta dengan cermat dan selalu jaga penjagaan alternator ni, insyaAllah lah alternator korang ni bolehlah tahan lama. Jimatlah duit korang. Tak adalah pakai baru tukar sekejap dah jahanam dah lah ni. Itulah dah bagi tahu korang.